Tak nampak jalan dah. Nampak tak? Ha. Ya Allah, teruknya. Macam melampur kat sini. Aduh, aku tak boleh. Macam mana, Bik? Bukan ada. Aduh, ya slow-slow dia. Macam ni kau balut macam ni. First time aku tengok buat tu dia macam kasi kat tekak. Aku yang tak masuk aku rasa macam dia makan. Ni kau ni. Ni. Siapa weh? Siapa weh? Weh, ada kali syok ni. Okay, okay. Kemana? Bau tak? Bau. Bau. Kau salah apa orang kau nak balik ni? Ha? Kau ada lebih macam tak jumpa sini ni? Pagi Sabtu guys, kita akan pergi Cameron. Jalan kejap. Hari tak sempat bersiap. So dia bersiap dengan kita. Kita tengok berapa lama dia ambil masa. Ada orang tak puasa. Yang plastik hitam. Yang plastik hitam. Naik ke Cameron dari Tapak. Oh ni betul-betul tak jam ni seliku ni. Aku memang kalau pergi Cameron aku lalu jalan ni je. Sebab aku takkan naik sampai pulang sampai atas tu kan. Macam kira aku dah berpusing pula. Jauh sangat. Member fokus habis tu. Betul. Sultan tu. Tadi kat highway dia betul-betul relax. Alah, Pula banyak kereta belakang lagi member pressure. dah puasa naik kamera. Member tak sikit member. Member sikit benda lain. Aduh. Aku cakap dengan dia tak percaya jalan seliku maut. Dia dah rasa tadi. Kau tengok. Aku rasa macam kira. Aku rasa lebih 1000 gila dia cakap hari ni kalau nak sampai ke Cameron. Ni tak sampai Latar Iskandar pun dia dah cakap ni dah. Jing. Kita stop sekejap kat Latar Iskandar. Kenapa lah kita datang Member Okay, sekarang dia dah tak cakap gila dah. Dia sangat relax. Tengok tu, satu tangan je guys. Memang hebat dia guys. Anak didikan siapa ni guys? Aida. Cameron Highland. Saya percaya drive. Kawan saya lah kat sini. Best bet belum puasa ni. Ifah jam juga ni. Betul lah. 12 minit je. Sikit lagi dah sampai Kifam. Sikit lagi. Can do this. Tak ada orang pun.
ambil gambar. You punya kawan lah, masuk lah. Persabaran Cameron Highlands. Dah sampai. Ye. Ya, ada piano ke? Oh, yo. Ada piano. Gini.这个没有奶的，下面那是有奶的。这个有奶的。这个。马茶也是好。Wah, cantiknya. Ni sambut awak tak kalut ni, sambut awak tak kalut. Statue-nya. Comel. Masuklah kurang. Masuklah cepat kurang ambil gambar. Dah. Okay, bagi bincang emas pula guys. Sejuk betul lah. Kan guys. Jangan masuk. Kau tidur luar malam ni ya. Ya. Jangan masuk. Lama dah berbual macam ni? Di luar. Tidur luar. Dia lambat. Dia mau hotel ke? Dia mau hotel. Kau pergi ambil bahasa dah 5 pagi. Okey, kunci ni aku ambil. Bagi aku ambil. Aku tahu ingat. Aku nak dengan klien ambil gambar-gambar mesti tak penuh. Tangan kau mana? Sabar. Okey, 1, 2, 3. Tali tamplong. Tali tamplong. Second. Kosong. Aku last eh? Atas tak bersih, atas tak bersih. Yang ni aku tak tahu dah korang aku guna ke tak kat rumah korang. Tapi aku confident kalau korang masuk hutan korang akan guna. Random kan? Ke plastik? Aku dah fikir lain lah, sorry lah. Tak ada apa-apa. Sama. Tak buka lagi. Jadi ini guna lah. Kau dah guna. Aku guna kat kampung memang elok benda ni. Memang elok.
Senonoh weh. Memang weh. Yang senonoh dulu. Cepat. Yang tak senonoh untuk 3 orang je. Sebab aku Macam mana kau nak campak ni? 1, 2, 3. Ambil orang satu. Aku dah jawab barang ni. Yang ini nanti unboxing yang mana korang punya. Baik untuk kebersihan korang. Tak. Mana kau tahu aku punya apa? Lagi satu. Apa? Cepat. 3. Jamban. Kalau tak aku nak beli yang pallet tu. Aku punya satu je. Tapi dia boleh guna senonoh dengan tak senonoh. Ikut korang lah. Sebab dia kepala sampai hujung kaki. Guna untuk Satu je. Shaving je. tak senonoh pun boleh, senonoh pun boleh. Senonoh? Tapi dia satu barang je. Okay. Shave. Tapi warna yang aku pilih lah. 1, 2, 3. Oh, okay. Jangan lembut. Untuk tak senonoh untuk apa? Tak aku nak explain. Pandai-pandai lah nak besar. Beri penjelasan sendiri. Betul tak? Goyang. Mana papa? Aku tak cukup. Aku dah ambil lagi satu. Dia cukup takutnya. Okay, iklan khas sebentar. Iklan kacip. Apollo. Kini. Iklan. Kau nampak tak kacip kita orang dapat daun? Kan aku tu. 2. Apa ni gila? Ni nampak macam tak function tapi sebenarnya dia function Dia function sangat. Ni kacip lah ni. Kacip sangat. Aku tahu si Anis mesti suka benda ni. Dia suka benda ni merepek ni. Allah. Aku pun nampak sikit. 2. Ni boleh letak kat dalam je. Yes. Masa letak apa tu? Cawan. Cawan mandi ni macam poster. Tapi poster balik lah. Aku letak kat office kan? Letak kat office lah. Ha. Memang salah aku nampak. Letak cawan. Cuba ni kau letak botol. Dia redup. Bernyamuk. Ni nanti nak minta orang buka serta yang mana korang dapat. Ada benda ni kan. Dah. Kita orang balik kampung nak kena bawa benda. Eh sabar ada lagi lah. Ada lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nama piano tak boleh dah lepas pukul 10. Happy birthday. Ibu tak kau juga. Akhirnya beli bunga tak ambil gambar sama. Cepat ni bukan yang Alhamdulillah. Allah ya. sabar je. Nak mula dengan siapa dulu? Mula dengan kau dulu lah. Macam ni. Okay. Kita kena buka packaging stitch magnet. So, since aku punya dah nipis ni, aku boleh keteka yang aku dapat ni Funny Gravity kat sini. Nampak? Nampak ke tak ni? Aku tahu lah. Fun. Aku rasa aku dapat pakai ni. So, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. My berapi ke belakang. Aku tahu aku dapat apa. Aku rasa aku dapat sama pendek. Aku rasa aku dapat Fun Gravity. Ta! Yeay, dapat Fun Gravity. Yeay. Nampak jelas tak? Apa tu? Apa? Ice cream. Mana ice Ice cream chilling. Ice cream chilling. Ice cream chili. Comel weh. Bismillah.
Tapi lain tu sebab banyak semua kena. Lain ke? Lain. Weh, kau dapat apa? Oh, comel. Oh, nomelnya. Aku dapat apa pula? Pumpkin ni ada glue. Aku kan cakap. Apa? Aku dapat pineapple. Comel lah. Tak ada saja tu mama. Tiba-tiba. Comel. Guys. Sejuk. Adik dah sampai. Irene pula drive balik KL. Selesai sudah tugasan saya. Dari hari Khamis sampai hari Ahad. Dah boleh balik. Yeah. Dah terrekod ke? Dah terrekod dah. Tengok aku letak je lah macam ni buat video tak nampak langsung di bawah.